Pagi itu, udara di Jalan Raya Bandar Baru Bangi masih terasa dingin dan segar. Kicauan burung dari rimbun pokok di tepi jalan bersahutan dengan deru enjin kenderaan yang mula memadati laluan utama, menandakan bermulanya satu lagi hari yang sibuk. Di antara barisan motosikal dan kereta yang bergerak perlahan, seorang gadis berseragam sekolah putih biru menunggang skuternya dengan penuh cermat. Namanya Alia, seorang pelajar tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Bangi. Rambutnya yang panjang diikat ekor kuda dengan kemas, dan pada wajahnya yang bersih terpancar semangat seorang anak muda yang gigih mengejar cita-cita. Pagi itu, dia sedikit terlewat kerana perlu membantu ibunya, Puan Zaitun, menyiapkan jualan nasi lemak di gerai kecil mereka di hadapan rumah. Hari itu ada ujian penting, kertas bahasa Melayu, jadi dia memula sedikit pendiket skuternya, berharap agar tidak terlewat sampai ke sekolah. Namun, takdir seakan punya rancangan lain. Belum pun sampai 500 meter dari pagar sekolahnya, di sebuah persimpangan berhampiran pasar pagi yang sibuk, tiba-tiba seorang anggota polis trafik melangkah ke tengah jalan dan mengangkat tangan, mengarahkannya untuk berhenti. Berhenti, berhenti Dick, jeritnya dengan nada yang garau dan keras. Alia yang sedikit terkejut segera membelurkan skuternya ke tepi jalan dan menurunkan pelitup mukanya. Ya, Encik. Ada apa ya? Tanyanya dengan sopan. Jantungnya mula berdebar sedikit. Anggota polis itu, yang tertera nama Rahman pada tanda namanya, berdiri dengan dada yang sengaja didabik. Usianya dalam lingkungan lewat 40-an, dengan misai tebal melintang dan renungan mata yang tajam, cukup untuk membuat sesiapa sahaja berasa gugup. Dia memandang Alia dari atas ke bawah. Adik tahu apa salah adik? Katanya dengan nada dingin, seolah-olah Alia seorang penjenayah besar. Saya tak pasti, Encik. Topi keledar saya pakai, lesen dan cukai jalan semua lengkap, jawab Alia, cuba mengingati jika ada sebarang peraturan yang dilanggarnya. Sarjan Mejar Rahman tersenyum sinis. Cuba tengok tayar motor awak tu. Berhenti betul-betul atas garisan lintasan belang. Itu satu kesalahan lalu lintas, katanya pantas, menuding ke arah tayar hadapan skuter Alia. Alia menunduk. Memang benar, tayar skuternya sedikit melepasi garisan putih itu, tetapi tidaklah banyak, mungkin hanya separuh tayar sahaja. Minta maaf, Encik. Tadi saya tak sengaja. Boleh tak bagi amaran saja kali ini, pintanya dengan nada merayu, memikirkan ujian bahasa Melayu yang bakal bermula. Namun, Sarjan Mejar Rahman seakan tidak peduli. Senyuman sinisnya semakin lebar. Kalau semua orang minta maaf, siapa yang nak bayar saman? Negara perlukan duit untuk pembangunan. Disiplin macam awak nilah yang menyusahkan, katanya sambil mula menulis sesuatu di dalam buku samannya. Tetapi selepas beberapa ketika, suaranya tiba-tiba berubah perlahan, penuh dengan maksud tersirat. Sebenarnya, abang boleh tolong selesaikan. Kalau adik tak nak susah-susah pergi mahkamah, bayar denda. Awak bagi saya RM100, kita lupakan saja semua ni. Beres. Alia terdiam. Dia faham benar maksud istilah itu. Duit kopi. Sejak kecil, ibunya sentiasa mendidik tentang pentingnya kejujuran, walaupun dalam keadaan yang paling sukar. Dia mengangkat muka dan memandang tepat ke mata anggota polis itu. Maaf, Encik. Saya tak mahu bayar macam tu. Kalau saya salah, saya sanggup terima saman rasmi saja, katanya dengan tegas, tetapi sopan. Wajah Sarjan Mejar Rahman serta-merta berubah. Nadanya kembali tajam dan keras. Oh, awak nak lawan saya ya? Bentaknya. Bukan macam tu, Encik. Saya cuma nak ikut peraturan yang betul, jawab Alia, cuba mempertahankan pendiriannya. Muka Rahman bertukar merah padam.
Dia merasakan maruahnya sebagai seorang polis senior dicabar oleh seorang budak sekolah di tepi jalan raya yang sibuk. Lebih-lebih lagi, beberapa penunggang motosikal lain sudah mula memperlahankan kenderaan, memandang ke arah mereka dengan penuh tanda tanya. Turun dari motor, herdiknya, suaranya lebih kuat dari tadi. Alia aku, walaupun hatinya berdebar kencang. Dia tidak tahu apa yang bakal terjadi. Rahman memeriksa lesen dan cukai jalannya. Kemudian dengan kasar, dia menarik kunci skuter dari tangan Alia. Motor ni saya tahan. Awak ikut saya ke pondok polis sekarang. Tapi encik, saya nak pergi sekolah. Ada peperiksaan penting hari ni, rayu Alia. Suaranya mula bergetar. Diam. Kalau awak nak pergi sekolah, dari tadi awak patuh arahan saya. Sekarang, ikut saya. Tanpa belas kasihan, Sarjan Meja Rahman menarik lengan Alia, memaksanya berjalan menuju ke sebuah pondok polis kecil yang terletak di penjuru persimpangan. Di dalam pondok itu, ada 2 lagi anggota polis, tetapi mereka hanya diam membisu, pura-pura sibuk menyusun kertas di atas meja, seolah-olah tidak mahu masuk campur. Di situ, Rahman kelihatan begitu berkuasa. Lagaknya seperti raja yang menguasai jajahan kecilnya sendiri. Pondok polis itu terasa sempit dan panas. Di dalamnya hanya ada sebuah meja kayu lama, beberapa buah kerusi plastik, dan sebuah kipas angin usang yang berputar perlahan-lahan, menghasilkan bunyi yang berkeriut. Rahman duduk di kerusinya sambil membelik-belik telefon pintarnya. Jadi, kamu masih tak nak bayar duit kopi tu? Tanyanya tanpa memandang Alia. Alia hanya menunduk, cuba menahan air mata yang mula bergenang di pelupuk matanya. Tak, encik. Kesalahan saya tak besar dan saya cuma seorang pelajar. Saya mahu disaman mengikut prosedur. Rahman menghela nafas panjang, seakan hilang sabar. Dia kemudian bangkit dari kerusinya. Budak-budak sekarang ni memang banyak gaya. Awak ingat awak boleh bercakap sesuka hati dengan polis? Dia berjalan mendekati Alia, merenungnya dengan tajam. Kalau awak tak nak ikut cara baik, kita guna cara lain. Tiba-tiba, Rahman membongkok dan menarik seutas tali rafia tebal dari bawah mejanya. Tanpa disangka-sangka, dia mengikat tangan Alia ke belakang kerusi plastik yang didudukinya, membuatkan gadis itu menjerit kecil kerana terkejut dan takut. Encik, kenapa buat saya macam ni? Saya tak buat salah apa-apa. Diam. Rahman menghentak meja dengan kuat. Awak nak tunjuk keras kepala? Saya pun boleh jadi lebih keras kepala. Biar awak serik. Kedua-dua anggota polis yang lain hanya menunduk, pura-pura tidak nampak apa yang sedang berlaku. Di luar, hiruk-pikuk lalu lintas masih kedengaran, seakan tidak peduli. Tiada siapa yang tahu bahawa di dalam pondok kecil itu, seorang pelajar sekolah sedang diperlakukan dengan begitu zalim. Masa terasa berjalan begitu perlahan. Alia menangis dalam diam. Rasa takut menyelubungi dirinya, tetapi di sudut hatinya, api kemarahan mula menyala. Dia bersumpah di dalam hati, dia akan melawan perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan ini. Dia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi dia yakin kebenaran pasti akan menang. Setelah hampir sejam berlalu, Sarjan Meja Rahman mula kelihatan bosan. Dia menyalakan sebatang rokok dan duduk bersandar dengan selesa. Awak nak saya lepaskan? Senang saja. Bayar RM100. Semua selesai, katanya dengan nada malas, menghembus asap rokok ke udara. Alia mengetap bibir. Otaknya ligat berfikir. Telefon pintarnya berada di dalam poket baju kurungnya, tetapi kedua-dua tangannya terikat kemas. Dia cuba menggerakkan badannya sedikit demi sedikit, berharap dapat mencapai telefon itu. Perlahan-lahan, dengan menggunakan hujung jarinya, dia berjaya menekan butang kuasa.
Skrin telefonnya menyala. Dia teringat akan ciri arahan suara yang sering digunakannya untuk mencari lagu. Dengan suara yang perlahan dan bergetar, dia berbisik, "Hubungi Abang Arsyad." Pembantu suara di telefonnya menjawab, memanggil Abang Arsyad. Rahman menoleh, terkejut mendengar suara dari telefon Alia. "Hei, apa yang kau buat tu?" bentaknya. Tetapi panggilan itu sudah pun bersambung. Dari pembesar suara telefon, kedengaran suara seorang lelaki yang tegas. "Alia, kenapa ni?" "Alia kat mana?" Alia cuba menahan tangisannya. "Abang." Alia kena tahan dengan polis dekat punduk depan Pasar Bangi. Dia ikat Alia. "Bang." Rahman panik. Dia segera merampas telefon itu dari poket Alia, tetapi sudah terlambat. Suara di hujung talian serta-merta berubah menjadi dingin dan keras. "Siapa nama anggota polis tu?" tanya suara itu. Rahman tergamam. Dia memandang skrin telefon yang masih menyala. Di situ tertera nama pemanggil, Abang Arsyad, Jeneral Tan Sri Arsyad. Wajahnya serta-merta pucat lesi. Suasana di dalam pondok kecil itu tiba-tiba berubah menjadi tegang. Beberapa minit kemudian, bunyi enjin kenderaan berkuasa besar kedengaran mendekat. Sebuah kereta Proton perdana berwarna hitam berhenti betul-betul di hadapan pondok polis itu. Dari dalam kereta, keluar seorang lelaki beruniform tentera yang kemas, dengan langkah yang tegap dan pandangan yang tajam. Di bahunya, terpampang pangkat 4 bintang yang berkilauan. Semua anggota polis yang berada di situ, termasuk 2 orang yang pura-pura sibuk tadi, terus berdiri tegak. Rahman cuba menyembunyikan wajahnya yang pucat, tetapi matanya tidak berani memandang ke arah lelaki itu. Jeneral Tan Sri Arsyad melangkah masuk ke dalam pondok. Pandangannya terus tertumpu pada adiknya, Alia, yang masih terduduk di kerusi dengan tangan yang terikat. "Astagfirullah," bisiknya perlahan, tetapi suaranya penuh dengan kemarahan yang ditahan. "Berani sungguh kamu semua," ucapnya. Suaranya rendah tetapi cukup untuk membuat semua orang di situ menggigil. Rahman terus menggeletar. "Ampun, Jeneral. Saya tak tahu dia ni adik Jeneral." "Ini bukan soal dia adik siapa," bentak Arsyad. "Kamu fikir kamu ada hak untuk mengikat orang awam, apatah lagi seorang budak sekolah?" Semua orang di dalam pondok itu diam membisu. Hanya bunyi kipas usang yang berkeriut memecah kesunyian. Arsyad berjalan ke arah Alia dan membuka ikatan di tangannya dengan cermat. "Alia okey?" "Dia ada buat apa-apa kat Alia?" Alia menggelengkan kepala sambil menahan air mata. "Alia tak apa-apa, bang. Cuma takut." Arsyad berdiri semula dan memandang Sarjan Mejar Rahman dengan renungan yang tajam seperti helang. "Kamu telah mencemarkan nama baik institusi. Dan saya pastikan, kamu akan bertanggungjawab atas perbuatan kamu ini." Rahman cuba untuk berkata sesuatu, tetapi lidahnya terasa kelu. 2 anggota polis yang lain hanya mampu menunduk, diselubungi ketakutan. Beberapa minit kemudian, kereta rasmi Jeneral Arsyad membawa Alia pergi dari situ. Orang ramai yang sempat menyaksikan kejadian itu hanya mampu berbisik sesama sendiri. Mereka tidak tahu apa sebenarnya yang telah berlaku. Tetapi satu perkara yang pasti, pada hari itu, di sebuah pondok polis kecil di Bandar Baru Bangi, satu perbuatan yang tidak adil telah terbongkar. Namun, kisah ini masih belum berakhir. Kerana selepas kejadian itu, Jeneral Arsyad tidak hanya mahu memberi teguran, tetapi dia mahu memastikan keadilan ditegakkan, supaya kejadian seperti ini tidak akan menimpa mana-mana gadis lain di negara ini. Kereta rasmi itu berhenti di hadapan sebuah rumah teres kecil di kawasan perumahan sederhana di pinggiran Bandar Baru Bangi. Alia masih terisak-isak,
Tangannya erat memegang lengan abangnya, Jeneral Tan Sri Arsyad Ibrahim. Walaupun berpangkat tinggi dan digeruni, di sisi adiknya, dia hanyalah seorang abang yang penyayang. Dia menatap wajah Alia yang pucat lalu berkata dengan lembut, "Tenang ya, Dick. Semuanya dah selesai. Biar abang yang uruskan." Alia tak salah apa-apa. Ibunya, Puan Zaitun, yang baru keluar dari dapur, terus panik apabila melihat keadaan anak gadisnya yang pulang dengan mata yang bengkak. "Ya Allah, Alia. Kenapa ni, nak?" Arsyad menjawab perlahan, cuba menahan kemarahan yang masih membara di dalam dadanya. "Kena dengan anggota polis yang tak bertanggungjawab, Mak. Mereka buat sesuka hati pada Alia." Puan Zaitun terdiam. Dia kenal anaknya, seorang yang jujur dan tidak pernah mencari masalah. Tetapi apabila mendengar perkataan polis, hatinya bercampur baur antara takut dan marah. "Arsyad, kamu janganlah masuk campur dalam-dalam sangat. Kamu kan tentera. Mak takut nanti jadi isu besar pula antara dua pasukan beruniform," katanya dengan nada bimbang. Arsyad menatap wajah ibunya dengan lembut. "Mak, justru sebab terlalu ramai orang yang memilih untuk diam. Sebab skim orang macam tu makin berani. Kali ini, biar Arsyad yang bersuara untuk Alia dan untuk semua orang yang pernah jadi mangsa." Tengah hari itu juga, Jeneral Arsyad menghubungi Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard, JIPS, di Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor. Dengan nada yang tenang tetapi tegas, dia menceritakan kronologi kejadian dari awal hingga akhir, lengkap dengan bukti rakaman suara panggilan telefonnya dan rakaman CCTV dari sebuah kedai runcit berhampiran punduk polis tersebut. "Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin," katanya kepada pegawai JIPS yang menerima panggilannya. "Ini adalah satu bentuk penganiayaan terhadap orang awam dan pelakunya mesti dikenakan tindakan yang setimpal. Kes itu serta-merta mendapat respons pantas." Nama Sarjan Mejar Rahman terus dimasukkan ke dalam senarai siasatan segera. Dua lagi anggota polis yang berada di punduk itu turut dipanggil untuk memberi keterangan. Sementara itu, di media sosial, berita tersebut mula tersebar. Seorang saksi yang sempat melihat kejadian dari jauh telah memuat naik gambar Alia dibawa ke punduk polis dengan kapsyen, "Kesian budak sekolah ni, kena tarik paksa dengan polis depan pasar." Dengar cerita sebab tak nak bagi duit kopi. Hantaran itu menjadi tular dalam masa beberapa jam sahaja. Ruangan komen dibanjiri dengan luahan kemarahan netizen. "Polis macam ni memalukan PDRM. Patut dipecat," tulis seorang pengguna. "Budak sekolah pun nak dibulinya, apatah lagi orang biasa macam kita?" Harap pelaku dapat hukuman setimpal. Pihak polis daerah terpaksa mengadakan satu sidang media kecil pada sebelah petangnya. Ketua Polis Daerah, Asisten Komisioner Polis, ACP, Borhan, cuba menenangkan keadaan. "Kami sedang menjalankan siasatan dalaman. Pihak kami tidak akan bertolak ansur dengan sebarang tindakan yang melanggar prosedur operasi standard," katanya di hadapan kamera. Tetapi di sebalik tabir, suasana di balai polis itu tegang. Ramai pegawai atasan berasa resah kerana kes ini melibatkan adik seorang jeneral tentera yang masih aktif berkhidmat. Mereka bimbang masalah ini akan merebak menjadi konflik antara dua institusi besar negara. Keesokan paginya, Jeneral Arsyad datang ke Ibu Pejabat Polis Daerah Bandar Baru Bangi dengan memakai pakaian biasa. Wajahnya tenang, tetapi renungan matanya tetap tajam. Sebaik sahaja dia melangkah masuk, semua anggota polis yang berselisih dengannya memberi tabik hormat dengan kekok. Mereka tahu siapa lelaki itu. Di dalam bilik siasatan, Sarjan Mejar Rahman duduk dengan gelisah. Wajahnya pucat dan tangannya tidak henti-henti menggeletar. Di hadapannya, 3 orang pegawai JIPS sedang menulis laporan. Apabila Arsyad melangkah masuk, suasana di dalam bilik itu terus menjadi sunyi. "Ini orangnya?"
Tanya Arsyad perlahan. Salah seorang pegawai JIPS mengangguk. Betul, Jeneral. Kami sudah ambil keterangan awal. Arsyad melangkah mendekati Rahman. Suaranya rendah tetapi penuh dengan wibawa. Kamu tahu tak perbuatan kamu semalam boleh menyebabkan budak itu trauma seumur hidup? Rahman hanya menunduk. Saya hilaf, Jeneral. Saya cuma emosi sebab dia melawan cakap saya. Arsyad menatapnya dengan tajam. Melawan cakap bukan alasan untuk kamu mengikat seorang pelajar. Kamu tahu itu pelanggaran hak asasi manusia, kan? Rahman tidak menjawab. Matanya mula berkaca-kaca, antara takut dan malu yang teramat sangat. Arsyad menghela nafas panjang. Kalau kamu nak minta maaf, bukan pada saya. Kamu patut minta maaf pada mangsa dan pada seluruh masyarakat yang telah kamu kecewakan. 3 hari kemudian, perkarangan Ibu Pejabat Polis Daerah Rio Rendah. Puluhan wartawan dari pelbagai agensi media datang untuk membuat liputan. Satu sidang media khas diadakan. Sarjan Meja Rahman berdiri di hadapan mikrofon dengan kepala yang tertunduk. Di sebelahnya berdiri ACP Borhan dan 2 pegawai JIPS. Dengan suara yang berat, dia berkata, "Saya, Sarjan Meja Rahman, ingin memohon maaf kepada seluruh masyarakat, kepada institusi PDRM dan terutamanya kepada adik Alias serta keluarganya di atas tindakan saya yang tidak wajar. Saya mengaku saya telah hilaf dan saya sedia menerima apa jua hukuman." Alia menonton siaran langsung itu dari rumah bersama ibunya dan beberapa orang jiran. Walaupun masih ada sisa luka di hatinya, dia menatap skrin televisyen tanpa sebarang rasa benci. Puan Zaitun menepuk bahu anaknya. "Lihatlah, nak. Tuhan tak pernah tidur. Orang yang bersalah akhirnya akan mengaku juga." Arsyad, yang berdiri di belakang kerumunan wartawan, tidak berkata sepatah pun. Tetapi pada wajahnya terpancar kepuasan yang tenang. Dia tidak mencari dendam, dia hanya mahukan keadilan. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Pada malamnya, Arsyad menerima satu mesej dari nombor yang tidak dikenali. "Hati-hati, Tuan Jeneral. Ramai yang tak suka cara Tuan campur tangan dalam urusan polis." Arsyad hanya tersenyum sinis. Dia sudah lama tahu bagaimana sistem itu berfungsi. "Tugas saya bukan untuk campur tangan," balasnya. "Tugas saya adalah untuk memastikan undang-undang masih punya makna." Sementara itu, video permohonan maaf Rahman terus dibanjiri komen. Ada yang memaafkan, tetapi lebih ramai yang menuntut agar dia bukan sahaja dibuang kerja, tetapi turut dihadapkan ke mahkamah jenayah. Beberapa aktivis hak asasi manusia mula bersuara, meminta agar kes ini tidak terhenti pada tindakan disiplin sahaja. Di Pejabat Polis Daerah, ACP Borhan berasa gelisah. Dia menerima panggilan telefon daripada seorang pegawai tinggi di Bukit Aman yang memintanya untuk meredakan keadaan. "Jangan sampai isu ini berpanjangan. Cukup dengan tindakan dalaman sahaja," kata suara di hujung talian. Tetapi ACP Borhan tahu, semuanya sudah terlambat. Masyarakat sudah tahu, dan nama baik institusi sudah tercalar. "Kalau kita cuba sembunyikan, keadaan akan jadi lebih parah," Tuan jawabnya dengan tegas. "Lebih baik kita telus dalam hal ini." Sementara itu, Rahman yang kini telah digantung tugas, duduk termenung di rumahnya. Isterinya tidak henti-henti menangis kerana suaminya kini menjadi bahan berita seluruh negara. "Kenapa abang perlu buat macam tu?" tanyanya lirih. Rahman menutup muka dengan kedua-dua belah tangannya. "Abang cuma ingat nak cari duit lebih sikit. Abang tak sangka kesannya akan jadi sampai macam ni." Beberapa hari berlalu, Alia mula kembali ke sekolah. Ramai rakan-rakannya memandangnya dengan rasa kagum.
Ada yang berbisik-bisik, ada juga yang bertanya secara terus. Alia, kau tak takut kelawan polis hari tu? Tanya seorang rakannya. Alia tersenyum kecil. Takut, tapi kalau kita diam, orang macam tu akan jadi lagi berani. Guru-gurunya turut memberikan semangat. Pengetua sekolah malah memintanya untuk berucap semasa perhimpunan pagi, untuk berkongsi tentang keberanian dan kejujuran. Dengan suara yang perlahan tetapi jelas, Alia berkata di hadapan seluruh pelajar, kita semua harus berani bersuara apabila melihat sesuatu yang salah. Kerana memilih untuk diam itu juga adalah satu bentuk kesalahan. Tepukan gemuruh bergema di seluruh dataran perhimpunan. Ramai pelajar menunduk, terharu. Ada juga yang menitiskan air mata. Kejadian yang pada mulanya menakutkan, kini telah berubah menjadi satu pengajaran yang amat berharga bagi seluruh warga sekolah. Seminggu selepas sidang media itu, kes Alia masih belum reda. Api kemarahan orang ramai bukan sahaja tidak padam, malah semakin marak. Video kejadian dan permohonan maaf sajan Meja Rahman kini tersebar di seluruh media nasional. Stesen televisyen, portal berita dalam talian, sehinggalah ke YouTube penyiasatan, semuanya membahaskan isu ini. Tajuk-tajuk berita yang sensasi berseliweran di mana-mana, pelajar diikat kerana tolak duit kopi, anggota polis korup disiasat JIPS, adik jeneral tentera jadi mangsa buli. Masyarakat mendesak agar reformasi etika dalam kalangan anggota polis berpangkat rendah dilaksanakan dengan segera. Di sisi lain, Alia mula berasa lelah dengan perhatian yang diterimanya. Dia bukanlah seorang yang suka menonjolkan diri. Tetapi setiap kali dia membuka telefonnya, notifikasi tidak henti-henti masuk. Permintaan untuk temu bual, ucapan sokongan daripada orang yang tidak dikenali, dan juga beberapa mesej berbau ugutan. Salah satunya berbunyi, kau dah malukan satu institusi besar. Hati-hati bila bercakap. Dia tidak berani menunjuan mesej itu kepada ibunya, tetapi abangnya, Arsyad, tahu. Dia menenangkan Alia. Kalau ada apa-apa, terus bagi tahu abang. Kita tak boleh takut pada orang yang bersalah. Di Bukit Aman, ibu pejabat polis negara, suasana mesyuarat petang itu terasa panas. Beberapa orang pegawai tinggi duduk mengelilingi sebuah meja besar, wajah mereka kelihatan tegang. Kes ini sekali lagi menjatuhkan imej PDRM, kata seorang pegawai kanan. Sekarang isu ini sudah dibawa ke parlimen. Media setiap hari membincangkannya. Ketua Polis Negara menghela nafas panjang. Saya tahu. Tetapi kita tidak boleh melindungi anggota yang jelas-jelas telah melakukan kesalahan. Namun, satu suara lain membantah dengan lebih keras. Kalau kita biarkan tentera masuk campur dalam urusan kita, lama-kelamaan masyarakat akan semakin tidak menghormati polis. Perkara ini mesti dikawal. Perdebatan itu berlangsung lama, tetapi keputusan akhirnya adalah tegas. Sarjan Meja Rahman akan dipecat tanpa hormat dan kesnya akan diserahkan untuk pendakwaan jenayah. Walaupun begitu, ramai yang tidak berpuas hati. Ada segelintir dalam pasukan polis yang merasakan maruah institusi mereka sedang dipijak-pijak. Mereka berbisik-bisik di koridor pejabat, menyalahkan Jeneral Arsyad kerana dianggap telah memalukan pasukan mereka di hadapan umum. Malam itu, hujan turun dengan lebatnya di Bandar Baru Bangi. Rumah Puan Zaitun kelihatan tenang, tetapi hati Alia tidak. Dia sedang mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya apabila lampu tiba-tiba terpadam. Bekalan elektrik terputus lagi, keluhnya perlahan. Namun, beberapa saat kemudian, dia terdengar bunyi sebuah motosikal berhenti di hadapan rumahnya. Dua orang lelaki yang memakai baju hujan hitam berdiri lama di luar pagar. Alia mengintai dari celah langsir tingkap. Salah seorang daripada mereka merenung tajam ke arah rumahnya untuk seketika sebelum berlalu pergi tanpa sebarang suara. Alia segera memanggil ibunya.
Mak, tadi ada orang mencurigakan kat depan rumah. Puan Zaitun menoleh dengan cemas. Siapa? Tak tahu. Mereka cuma berdiri dan pandang rumah kita lama-lama. Arsyad, yang kebetulan sedang bercuti di bandar berdekatan, terus pulang keesokan paginya. Selepas mendengar cerita itu, dia memeriksa kawasan luar rumah dan menemui kesan tapak kasut berlumpur di halaman. Kita buat laporan polis, kata Arsyad ringkas. Tapi, bang, ujar Puan Zaitun perlahan. Kalau yang mengganggu kita ni orang dalam juga macam mana? Arsyad terdiam. Dia tahu kemungkinan itu wujud, tetapi dia tidak mahu menunjukkan ketakutannya di hadapan ibu dan adiknya. Kalau niat mereka untuk menakut-nakutkan kita, itu bermakna kita berada di jalan yang benar, jawabnya tegas. Sementara itu, kes Alia telah mencetuskan satu gelombang kesedaran baru dalam masyarakat. Di pelbagai bandar, muncul gerakan-gerakan kecil yang dinamakan Berani Kerana Benar, dipelopori oleh para pelajar universiti dan aktivis muda. Mereka melukis mural di dinding-dinding kampus dengan tulisan undang-undang bukan alat kuasa. Sebuah nguguaman terkenal turut menjemput Alia untuk berucap di sebuah forum nasional, tetapi Alia menolaknya dengan baik. Saya cuma nak jadi pelajar biasa, katanya. Pemimpin Ngo itu tersenyum di hujung talian. Justru kerana kamu tidak gilakan perhatian, orang ramai percaya pada kamu. Sikap kamu itu yang paling penting. Pada suatu petang, Arsyad menerima jemputan daripada Ketua Polis Negeri Selangor untuk bertemu secara peribadi. Mereka bertemu di sebuah bilik pejabat yang sederhana, tanpa kehadiran media. Ketua Polis Negeri, seorang lelaki separuh baya dengan raut wajah yang serius, memulakan perbualan dengan nada berhati-hati. Tuan Jeneral, saya tahu kes ini amat sensitif. Izinkan saya berterus terang. Saya sendiri berasa amat malu dengan kelakuan anggota saya. Arsyad menatapnya dengan tenang. Saya datang bukan untuk mencari permusuhan. Saya hanya mahu undang-undang ditegakkan tanpa mengira siapa yang memakai seragam. Ketua Polis Negeri mengangguk perlahan. Saya hargai pendirian itu. Kami akan pastikan Sarjan Meja Rahman melalui proses undang-undang yang telus. Tetapi saya minta kerjasama Tuan Jeneral untuk mengawal sedikit liputan media. Kami mahu siasatan berjalan dengan tenang. Arsyad faham. Dia tidak mahu kes ini bertukar menjadi medan perbalahan ego antara ATM dan PDRM. Apa yang dia mahukan hanyalah satu mesej yang jelas. Keadilan boleh ditegakkan tanpa perlu menggunakan kekerasan. Sebelum Arsyad beredar, Ketua Polis Negeri sempat berkata dengan nada perlahan, kadang-kadang, kita perlukan orang luar untuk mengingatkan kita bahawa kita sudah tersasar dari landasan yang betul. 2 minggu kemudian, perbicaraan tata tertib diadakan di Dewan Besar Ibu Pejabat Polis. Alia hadir sebagai saksi utama, ditemani oleh seorang peguam dan wakil dari JIPS. Dewan menjadi senyap apabila dia mula memberikan keterangan. Saya cuma nak katakan, saya tidak benci kepada polis. Tetapi saya kecoh kerana orang yang sepatutnya melindungi, sebaliknya telah menakut-nakutkan saya. Beberapa anggota panel perbicaraan kelihatan menundukkan kepala. Kata-kata Alia ringkas, tetapi amat menusuk kalbu. Apabila tiba gilirannya, Rahman berdiri di hadapan meja hijau. Wajahnya kelihatan letih. Suaranya lirih. Saya mengaku saya bersalah. Saya sudah terbiasa melihat duit kopi sebagai perkara biasa, tetapi saya tidak sedar perbuatan itu akhirnya memusnahkan diri saya sendiri. Keputusan dibacakan pada petang itu juga, pemecatan tanpa hormat, PTDH, dan kesnya akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk pendakwaan jenayah di bawah Kanun Keseksaan kerana telah menggunakan kekerasan terhadap orang awam. Alia tidak bersorak, tidak juga tersenyum. Dia hanya menunduk perlahan, berasa lega tetapi pada masa yang sama, timbul rasa kasihan. Dia tahu,
di sebalik seragam itu, Rahman hanyalah seorang manusia biasa yang telah tersilap langkah. Kisah Alia kemudiannya menjadi simbol. Para ahli politik mula menggunakan kes ini dalam ucapan-ucapan mereka. Seorang ahli parlimen berkata di Dewan Rakyat, kalau anak seorang jeneral pun boleh diperlakukan sebegini, bayangkan nasib rakyat biasa. Namun, Arsyad tidak suka caranya. Dia menolak untuk ditemu bual oleh wartawan. Ini bukan alat politik, katanya ringkas kepada seorang wartawan. Ini tentang kemanusiaan yang dilukai oleh sistem yang mula reput. Tetapi tidak semua orang bersetuju. Di alam maya, muncul akaun-akaun tanpa nama yang mula menyebarkan fitnah, mengatakan Arsyad sengaja menggunakan kes adiknya untuk mencari populariti dan pangkat. Arsyad hanya ketawa kecil apabila membacanya. Kalau memperjuangkan keadilan itu dipanggil cita-cita peribadi, maknanya negara kita ini memang sedang sakit, katanya kepada Alia. Hari-hari Alia kembali sibuk dengan persekolahan. Dia belajar untuk tidak lagi berasa takut. Namun, pada waktu malam, dia masih sering dihantui mimpi ngeri tentang hari di punduk polis itu. Dia sering terjaga dengan peluh dingin, mendengar suara hedikan, diam, bergema di kepalanya. Ibunya akan sentiasa datang memeluknya, membacakan doa sebelum dia tidur semula. Trauma tu tak akan hilang sekelip mata, nak. Tapi anak mak kuat, kata Puan Zaitun dengan lembut. Pada suatu malam, selepas lama berdiam diri, Alia berkata, Mak, Alia nak tulis tentang pengalaman ni. Bukan untuk jadi terkenal, tapi supaya orang lain tahu, tak semua yang berseragam itu jahat. Tapi, tak semua yang berseragam itu juga betul. Ibunya tersenyum. Tulislah, nak. Kadang-kadang, mata pena itu lebih tajam daripada mata pedang. Musim tengkujuh masih belum berakhir di Selangor. Jalan raya sentiasa licin, udara terasa lembap, dan langit hampir setiap petang dilitupi awan kelabu. Namun di rumah kecil keluarga Puan Zaitun, suasananya terasa hangat. Sudah hampir 3 bulan sejak perbicaraan terakhir kes Sarjan Meja Rahman. Walaupun paruh di hati Alia masih sesekali terasa, kehidupan mereka sekeluarga perlahan-lahan kembali seperti biasa. Alia kini sedang gigih membuat persiapan untuk peperiksaan SPM. Di atas meja belajarnya, terpampang sekeping gambar dirinya bersama Arsyad dan ibunya, yang diambil semasa mereka menghadiri sebuah majlis Hari Pahlawan. Dalam gambar itu, Alia tersenyum ceria, jauh berbeza daripada gadis ketakutan yang pernah diikat di sebuah punduk polis dahulu. Tetapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Pada suatu petang, ketika Puan Zaitun sedang mengemas gerainya, 2 orang lelaki yang tidak dikenali datang menghampirinya. Mereka berpakaian kemas, tetapi renungan mata mereka dingin. Makcik, kami nak berbual sekejap, kata salah seorang daripada mereka. Berbual pasal apa? Tanya Puan Zaitun berhati-hati. Pasal anak makcik, si Alia tu. Dengar cerita dia sekarang ni popular, suka buruk-burukan nama polis dalam media. Kami cuma nak bagi nasihat, kalau dia terus macam ni, nanti susah. Nada suara mereka kedengaran seperti satu ugutan yang dibalut dengan bahasa yang halus. Puan Zaitun menelan liur, tetapi dia memandang mereka dengan tenang. Anak saya cuma bercakap benar, bukan memburukan sesiapa. Lelaki itu tersenyum sinis. Kebenaran pun boleh jadi bahaya, makcik, kalau didengar oleh orang yang salah. Mereka terus berlalu pergi, meninggalkan Puan Zaitun dengan perasaan bimbang. Malam itu, dia menceritakan segalanya kepada Arsyad. Wajah Arsyad serta-merta tegang. Mulai sekarang, Mak jangan buka pintu untuk orang yang tak dikenali. Saya akan minta kawan saya untuk pantau kawasan rumah ni. Beberapa hari kemudian, Arsyad menerima laporan risikan daripada rakannya di Korisik Diraja. Ternyata,
Ugutan itu datang daripada sekumpulan kecil anggota polis yang merasakan kepentingan mereka terjejas akibat pendedahan Kes Rahman. Mereka bimbang lebih banyak penyelewengan seperti itu akan terbongkar. Kes Alia Nida buka pekung di dada. Arsyad. Rantaian kegiatan pungutan haram di peringkat bawahan mula goyang. Jelas rakannya. Arsyad kini sedar, masalah ini bukan lagi tentang seorang anggota polis yang korup, tetapi tentang budaya membisu yang sudah lama berakar umbi. Pada satu malam Sabtu, Alia sedang menyiapkan kerja sekolah di biliknya apabila dia terdengar bunyi kaca pecah dari arah belakang rumah. Dia menoleh dan ternampak kelibat seseorang melintas di luar tingkap dapur. "Mak, ada orang?" jeritnya panik. Arsyad, yang kebetulan berada di rumah pada malam itu, terus meluru keluar. Dia mencapai lampu sulur dan berlari ke halaman belakang. Dalam kegelapan, dia ternampak dua susuk tubuh sedang berlari menuju ke sebuah lorong sempit. "Berhenti," jeritnya. Tetapi mereka hilang di sebalik tirai hujan. Yang tinggal hanyalah seketul batu besar yang masih basah dan secebis kertas yang diikat padanya. Tulisan di atas kertas itu ringkas tetapi menusuk. "Diam atau rumah kau jadi abu." Arsyad menggenggam kertas itu dengan erat. Wajahnya keras menahan marah, tetapi di dalam hatinya terselit rasa sedih. Dia tahu ini bukan lagi sekadar ugutan. Ini adalah mesej untuk menakut-nakutkan mereka agar berhenti bersuara. Namun, hasilnya adalah sebaliknya. Keesokan harinya, Arsyad membuat keputusan untuk mendedahkan ugutan itu secara terbuka. Dia mengadakan satu sidang media ringkas di hadapan rumahnya. Dengan suara yang tenang, dia berkata di hadapan kamera, "Keluarga kami tidak akan berundur. Kami tidak mencari musuh. Kami hanya mahu negara ini kembali punya hati nurani." Kenyataannya itu serta-merta menjadi berita utama. Orang ramai sekali lagi tersentak. Tanda pagar "Kami bersama Alia" dan "Hukum untuk semua" menjadi sohor kini di media sosial. Ribuan mesej sokongan diterima daripada pelbagai lapisan masyarakat, termasuklah daripada beberapa anggota polis muda yang menulis, "Kami mohon maaf atas perbuatan senior kami. Kami mahu menjadi polis yang benar." Alia menangis apabila membaca mesej-mesej itu. "Abang, rupanya masih ramai orang baik di luar sana," katanya perlahan. Arsyad tersenyum. "Orang baik sentiasa ada. Cuma kadang-kadang, mereka memilih untuk diam kerana takut. Sekarang, mereka tahu bahawa diam bukan lagi satu pilihan." Kes ugutan terhadap keluarga Alia akhirnya ditangani oleh satu pasukan khas gabungan polis dan tentera. Hasil siasatan amat mengejutkan. Dua orang lelaki yang mengugut Puan Zaitun itu dikenal pasti sebagai bekas anggota polis yang telah dipecat kerana kes rasuah. Institusi polis bertindak pantas. Ketua Polis Negara mengumumkan satu program pembersihan dalaman secara besar-besaran. Banyak pondok polis dan sekatan jalan raya diperiksa dan sistem saman elektronik diperluaskan untuk mengurangkan ruang untuk kegiatan pungutan haram. Di sekolah-sekolah, para guru mula menggunakan kisah Alia sebagai contoh dalam subjek pendidikan sivik. "Keberanian untuk bercakap benar adalah salah satu bentuk patriotisme," kata seorang guru di SMK Bandar Baru Bangi. Dan di papan kenyataan sekolah, terpampang petikan tulisan Alia, "Keadilan bukan sebuah hadiah, tetapi hasil daripada keberanian." Beberapa bulan selepas itu, Alia menerima sepucuk surat daripada sebuah pusat pemulihan yang mengendalikan bekas pegawai penguatkuasa yang bermasalah. Surat itu mengandungi permohonan daripada Rahman untuk bertemu dengannya. Pada mulanya Alia ragu-ragu, tetapi akhirnya dia bersetuju. Ditemani oleh Arsyad, Alia bertemu dengan Rahman di pejabat pusat itu. Penampilan Rahman kelihatan jauh berbeza. Badannya lebih kurus, wajahnya letih, tetapi pandangan matanya kelihatan jujur. "Saya minta maaf, nak," katanya perlahan. "Saya dah hilang segalanya.
Tapi yang paling berat bukanlah kehilangan pangkat, tetapi rasa malu di hadapan anak-anak saya. Alia terdiam lama. Di dalam hatinya masih ada luka, tetapi juga terselit rasa kasihan. Dia memandang lelaki itu dan berkata, "Saya sudah maafkan Pak Cik. Tapi saya harap Pak Cik juga dapat bantu orang lain supaya tidak tersalah langkah macam dulu." Air mata menitis di pipi Rahman. Dia mengangguk. "Saya janji." Pertemuan itu ringkas, tetapi ia menjadi penutup kepada luka yang panjang. Bagi Alia, kemaafan bukan bermakna melupakan, tetapi melepaskan beban yang telah terlalu lama dipikul. 5 tahun berlalu. Alia kini seorang mahasiswi di Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya. Namanya dikenali sebagai seorang aktivis muda yang lantang bersuara tentang reformasi undang-undang dan integriti penjawat awam. Dia tidak pernah menggunakan statusnya sebagai adik seorang jeneral untuk meraih simpati. Dia hanya mahu menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara. Sementara itu, Jeneral Tan Sri Arsyad telah bersara dengan tenang, tinggal bersama ibunya di rumah lama mereka. Setiap kali melihat berita tentang adiknya di televisyen, dia akan tersenyum bangga. "Dulu kamu mangsa," katanya pada suatu hari. "Sekarang kamu pembela kebenaran." Pada suatu petang, Alia pulang ke Bandar Baru Bangi untuk menziarahi pusara ayahnya. Dia meletakkan jambangan bunga melu dan berdoa dalam diam. Di bawah langit senja yang kemerahan, dia berbisik perlahan, "Ayah, dulu Alia takut. Tapi sekarang Alia tahu, keberanian itu bukan tentang tidak mempunyai rasa takut, tetapi tentang tetap berdiri teguh walaupun sedang ketakutan." Dari jauh, laungan azan maghrib mula berkumandang, membungkus suasana dengan kedamaian. Dia memandang ke arah pondok polis lama yang kini telah diubah suai menjadi sebuah pondok polis komuniti yang moden dan mesra. Di dindingnya, terpampang tulisan besar, "Polis dan masyarakat berpisah tiada." Alia tersenyum. Dia tahu perjuangannya masih belum selesai, tetapi pada hari itu, hatinya berasa amat tenang. Kerana dari satu keberanian kecil di sebatang jalan raya, satu perubahan besar telah lahir. Kisah ini berakhir bukan dengan dendam, tetapi dengan harapan. Harapan bahawa dalam setiap ketidakadilan, akan sentiasa ada seseorang yang berani untuk berdiri dan berkata, "Cukuplah." Dan kadang-kadang, keberanian seorang gadis muda mampu menggoncang seluruh sistem yang pincang.